Kita telah cuba dan banyak yang kita telah buktikan sebenarnya orang Islam kuat. Orang Melayu kuat, kuasa pembeli, kuasa pengaruh dan berbagai-bagai dan tidak terutamanya kita ada kuat. Sebagai dua Islam, dan kawan-kawan kita memang melihat tidak kita hari ini iaitu kekuatan kita melalui apa yang kita lakukan. Hari ini cuba banyak kita tanya apa yang kita berarti apa yang kita punya. Alhamdulillah. Kalau pada maknanya untuk kita air baca ni sampai ke wajangan seperti 50 tahun. Ada yang tidak mengapa tahun orang dah masuk. Jalan pelan pun kita tengok ada air-air tertentu saja dibenarkan. Ini semua kuasa katil. Dan kuasa katil ini, kita ingatkan, cuba bayangkan air di Petronas RM2. Sektor kita atau kawan-kawan di Petronas tengah. Air di Petronas RM2 atau RM2. Minyak berapa? Untuk volume sama. Minyak berapa? Berapa? RM60. Boleh ke minyak lebih murah daripada air? Dan siapa yang bekalkan air ini? Jadi Toki nak sedarkan kita semua. Kadang-kadang kita lepas pandang. Misalnya, kalau tak ada air, bagi kita ni harga. Jadi air amat penting. Tapi air yang amat penting ini, kita pun tak buat ni. Kalau nak buat minyak petrol susah. Tapi nak buat air tak susah. Jadi hari ini Toki nak menyeru. Nak menyeru. Kata Toki, barulah puasa pun. Sikit ni, air yang bukan orang Islam buat. Misalnya, pun bukan orang Islam buat. Tak ada orang Islam buat. Dan kita menanggung dosa patut dibayar. Dan yang paling senang, ini kita paling senang. Yang tak payah suruh padang, tak payah nak suruh orang, tak payah buat apa. Kita eloklah ubahkan pattern belian kita. Kita berkawan dengan orang yang baik, kita hormati. Tapi hari ini kita dengar macam-macam suara dan kita nampak kalau tak betul, kita balas. Kalau kita balas, bukan balas pukul. Balas tak beli je. Dia menangis kali ni. Pokok yang buat ajar ni, kita ajar kali ni. Kita jangan beli ayah yang buat ajar ni. Dan kita akan keluarkan senarai-senarai. Lepas dia menipu. Sebab pun dah tak ada kuasa Islam. Tak ada sebab. Kita tak ada wafah. Air, sebab. Kadang-kadang catering pun yang bukan Islam. Yang hina kita pula. Tak hina tak apa. Kita punya kawan. Ingatkan, kita ada kuasa. Gunakanlah kuasa. Ibarat kita akan. Ingat kaedah. Sembilu beracun dalam mata. Tiba-tiba masa ni kita tak boleh biarkan beruk-beruk yang buah hajar ini menghina kita. Kita beli lagi barang. Apa ni? Dayus. Ubah. Saya tak atau tidak. Kita lepas ini kita cari produk-produk yang mungkin sokong kita. Yang tidak anti kita. Ini yang anti kita pun kita sokong. Macam mana? Jadi kita kena sedar daripada sini kita bina kekuatan. Dan yakinlah kalau kita tengok banyak company yang tutup. Ya, macam mana Starbucks, macam mana McDonald. Boleh saja, tak payah nak perang pun. Kita pakat-pakat saja. InsyaAllah, kita ajar pokok-pokok ini. Ingat, saya nak balik ni dengan mesej. Kita ajar dia orang ini supaya jangan lagi hina kita. Sama-sama kita beli ada produk Islam dan kita akan announce banyak produk Islam. Dan hari ini yang kita punya. Okey? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Toki. Kami terpaksa hadkan waktu ucapan daripada setiap ahli kadang ramai nak berucap ini dan kita dikekangkan oleh waktu kita sebelum pukul 4 kita kena beredar. Jadi saya terpaksa limitkan masa kepada 5 minit setiap penceramah. Tuan-tuan dan puan, sekarang saya persilakan aktivis lawyer kita, Saudara Nazrul Nazir untuk menyampaikan pandangan dan juga
nasihat daripada seorang pengamal undang-undang, dipersilakan. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ramai-ramai berkumpul di sini dalam keadaan hujung minggu, dalam keadaan ada ajian kami, dalam keadaan jalan-jalan ditutup, dalam keadaan ada pesta. Semua orang tertumpu di Kuala Lumpur. Tapi hari ini kita semua berada di Kuala Lumpur sebab apa? Sebab nak nyatakan satu mesej kita Melayu berdaulat. Betul atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 1946 orang Melayu bersatu. Malayan Union tak jadi ditubuhkan. Tahun 1957 Melayu bersatu, negara kita merdeka. Sekarang ini tanggungjawab kita untuk pertahankan kedaulatan negara kita, kedaulatan bangsa kita. Kita sebut pasal Melayu, bukan hanya soal Melayu saja, tapi dengan identiti Melayu ini